Menjelang tarikh akhir penerimaan cadangan pengambil alihan bersyarat IGM Corporation Berhad yang berbaki 6 hari saja lagi, Sunway Berhad kekal positif walaupun berhadapan dengan jalan berliku. Pengasas dan pengerusinya, Tan Sri Dr. Jeffrey Cheh berkata, pihaknya yakin tawaran yang dikemukakan adalah terbaik dan mampu memberi manfaat kepada kedua-dua entiti perniagaan itu. Katanya, di sebalik berita penolakan beberapa syarikat pelaburan berkaitan kerajaan, GLIC berhubung cadangan pengambil alihan bersyarat IGM baru-baru ini, beliau masih positif. Difahami pasti berlaku perbincangan dalam kalangan mereka dan walaupun ada menolak, tetapi kita berharap jika sekurang-kurangnya ada dua pihak menyokong, itu sudah cukup. Kita akan dapat lebih dari 50% pegangan saham. Saya yakin pemegang saham luar selain GLIC akan menyokong ini, katanya dalam pertemuan eksklusif bersama media Sinar Harian dan The Star bertempat di Sunway Resort Hotel pada Selasa. Terdahulu, Permodalan Nasional Berhad (PNB) yang memegang 13.3% saham dalam IGM memutuskan tidak menerima tawaran Sunway mengambil kira nilai intrinsik IGM serta potensi keuntungan masa depan berbanding harga saham Sunway. Turut dilaporkan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP yang memegang 20.52% saham IGM turut menolak tawaran Sunway. Dalam pada itu, Jeffrey berkata Sunway sebenarnya tidak pernah berhasrat untuk menutup IGM. Sebaliknya, dengan menerima saham Sunway, syarikat tersebut akan menjadi sebuah entiti yang jauh lebih baik. Menurut Jeffrey, tidak kira sama ada tawaran berjaya direalisasikan atau tidak, tujuan syarikat itu tetap tidak berubah. Katanya, Sunway akan terus melakukan apa yang dilakukan selama ini, iaitu menyumbang kepada ekonomi dan mencipta peluang pekerjaan dalam misi membina negara. Menerusi laporan media sebelum ini, Sunway menawarkan 10% tunai dan 90% saham Sunway bertujuan untuk memberi pemegang saham IGM likuiditi segera dan mendapat manfaat terbaik serta peluang menjadi entiti tersebut lebih besar serta kuat. Menurut Sunway, syarikat tersebut telah memberi jumlah pulangan hampir 387% kepada pemegang sahamnya berbanding hanya kira-kira 9% oleh IGM dalam tempoh masa sama. Hal tersebut meletakkan pelabur IGM dalam posisi terbaik mendapat faedah daripada pertumbuhan masa depan berbanding menunggu strategi penjanaan nilai yang tidak menentu dan bergantung kepada masa pasaran. Bagaimanapun, Jeffrey menegaskan pada akhirnya jika penerimaan tidak mencapai lebih 50%, Sunway akan menarik diri daripada meneruskan tawaran pengambil alihan IGM. Suara Rakyat.